Serius, pengalaman aku dengan wardrobe ni memang mengubah cara aku susun ruang bilik. Mula-mula aku ambil variasi yang lebih lebar bagi nampak balance. Bila aku pasang wardrobe yang lebih lebar ni, terus rasa ruang nampak kemas, teratur dan tak nampak berserabut. Bila pintu dia dibuka, ruang dalam tu banyak bahagian. Baju bergantung boleh masuk, barang lipat pun banyak boleh muat. Selain itu, ada ruang tengah yang tiada pintu untuk letak barang urgent nak guna setiap masa. Lepas tu aku cuba pula variasi yang kurang lebar, yang bentuk dia macam loker tinggi tu. Yang ni aku terus terbayang sesuai untuk ruang yang bukan bilik tidur. Contohnya kawasan laundry, tepi dapur, tepi meja kerja, bahkan laluan masuk rumah pun boleh. Dia tinggi, slim dan tak makan ruang. Kalau nak letak barang kecil, tools, file, tuala, barang harian, memang ngam. Lagi best bila dia single unit pun dah praktikal. Tapi bila aku gabungkan dua unit nipis tu, jadi double locker style, rupa dia terus bagi vibe organized station